Saya nak kongsikan satu isu yang agak sensitif tapi penting untuk kita faham bersama, iaitu adakah syarikat teknologi gegasi Apple ni benar-benar pro-Zionis dan patutkah kita sebagai rakyat Malaysia memboikot produk mereka. Okey, pertama sekali kita kena faham realiti. Apple ni tak pernah secara rasmi mengisytiharkan diri sebagai penyokong Zionism atau pro-Israel. Tapi Apple memang mempunyai operasi besar di Israel. Maksudnya kilang untuk produk Apple lah. Di sana Apple mengendalikan pusat penyelidikan dan pembangunan atau R&D di Herzliya dan Haifa. Dan baru-baru ni mereka umumkan satu lagi pusat di Jerusalem. Beribu jurutera terlibat dalam projek pembinaan chip, pemprosesan dan perisian di negara tu. Dari segi ekonomi, ni memang jelas menunjukkan Apple ada hubungan rapat dengan industri teknologi Israel. Selain itu, ada juga kontroversi lain. Pada tahun 2024, beberapa laporan menyebut bahawa program padanan derma dalam Apple membenarkan pekerja menyumbang kepada organisasi yang dikaitkan dengan tentera Israel. Dakwaan ini masih lagi dibetikai, tapi ia menimbulkan persoalan besar tentang sejauh mana Apple benar-benar neutral dalam isu Palestin-Israel ini. Ada juga laporan pekerja yang mendakwa mereka ni disekat kebebasan bersuara bila mereka menyatakan sokongan kepada Palestin dalam saluran komunikasi dalaman syarikat. Tu hanya dakwaan yang saya tahulah. Dakwaan ni boleh jadi betul dan boleh jadi tak. Di Malaysia, kita pernah lihat boikot terhadap produk tertentu. Boikot ni sebenarnya hak pengguna. Tak ada larangan atau kewajipan pun daripada kerajaan untuk laksanakan. Sebaliknya, terpulang kepada kita sebagai individu untuk memilih. Kalau kita rasa tindakan tu satu bentuk solidariti, maka boikot adalah pilihan peribadi. Tapi perlu ingat, Apple bukan dalam senarai utama gerakan BDS di Malaysia. Korang mungkin tahulah apa tu BDS. Senarai rasmi boikot biasanya lebih fokus kepada syarikat yang jelas memberi keuntungan langsung kepada rejim Israel, seperti jenama HP, Puma, Caterpillar dan sebagainya. Jadi apakah kesimpulannya? Melabel Apple sebagai pro-Zionis secara rasmi mungkin tak tepat lagi buat masa ni. Tapi hubungan ekonomi yang kuat dengan Israel ditambah pula dengan kontroversi derma memang membuka ruang untuk kita menilai kembali terhadap jenama ni. Kalau tujuan kita memberi tekanan moral, memboikot Apple boleh jadi satu bentuk protes. Namun kalau kita rasa ragu-ragu, mungkin lebih baik untuk kita fokus pada syarikat yang memang telah terbukti atau terlibat secara langsung dalam menyokong penindasan ke atas rakyat Palestin. Jadi keputusan di tangan kita sebagai pengguna. Soalan penting, adakah kita mahu terus menggunakan teknologi Apple kerana fungsinya, atau kita mahu membuat pilihan yang lebih selari dengan pendirian moral dan solidariti kita? Boikot atau tak, tu pilihan korang. Jadi jangan bergaduh dan jangan saling kecam-mengecam.